awal perkahwinan kami cukup bahagia. Setiap detik waktu itu dihiasi dengan momen-momen yang amat indah. Ketika itu, aku adalah seorang ibu tunggal dan Hawari dapat menerima aku sebaiknya. Abang harap rumah ni akan dipenuhi gelak tawa kita. Kan? Paling kurang pun sejuman kita. InsyaAllah, abang akan cuba bahagiakan kita. Terima kasih, Abang. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, gembira. Tuhan, mengapa sembunyikan mentari, datang ribut yang melanda tanpa henti. Rupanya betapa indah sang pelangi yang mengganti. Terukir indah lukisan jiwa. Namun, semua itu sementara. Kini banyak yang berubah dalam rumah ni. Dia semakin menunjukkan dirinya yang sebenar. Seorang narsitik dan sentiasa ego dengan kedudukannya. Ya, galak kan? Pelan-pelan, Mak. Tapi sampai bila Ita nak bertahan? Selagi tak mampu. Ita, ingat, kedudukan seorang isteri itu memang tak boleh melawan. Tapi kita tak boleh terus-menerus disakiti. Mak pun tak tahulah nak cakap apa lagi. Sampai bila kamu boleh bersabar? Dia terus makin melampau. Mak, Ita sendiri tak tahu. Tapi Ita harap sangat perkahwinan ni kekal. Itu je. Dah, tak penting lagi. Ya. Ya Allah, aku tahu ini dugaan yang harus aku tempuh sebagai umat-Mu, Ya Allah. Namun Kau bekalkanlah aku dengan kekuatan, ketabahan untuk aku meneruskan kehidupan bersama ibu dan anak-anak aku, Ya Allah. Abang. Ita? Mak, Abang akan lepaskan kita. Astagfirullahalazim. Mudahnya hidup Wari. Mak, tak ada apa-apa dah, Mak. Ita kena kuat. Kena sangat kuat. Tak ada apa-apa, Mak. Ita kena kuat. Kena sangat kuat. Ingat anak-anak. Mereka perlukan Ita. Mak pun perlukan Ita. Ita jangan kenapa. Supaya Ita bersisa kenapa, Mak. Mak ada. Mak boleh bantu Ita. Cukuplah dia menyeksa Ita. Mak dah tak sanggup tengok lagi dah. Mak. Ita kena kuat. Kena sangat kuat.
Mak. Mak tolong Ita ya, Mak. Ya, Ita kuat. Ita sangat kuat. Ita. Ya Allah, Kau yang Maha Mengetahui, kenapa aku terlalu rapuh, terlalu lemah menghadapi semua ini. Ya Allah, bantu aku, Ya Allah. Aku harus berdiri melangkah jauh, berdamai dengan takdir, menerima suratan ini seadanya. Ya Allah. Mak, Ita nak buang semua kenangan. Semua memori dengan dia, Mak. Yang fizikal mungkin boleh dibuang. Tapi yang dalam hati ni, tak buang sekali ke? InsyaAllah. Perlahan-perlahan. Lupakan segera. Mak, Ita nak cari kekuatan, Mak. Ita nak bina hidup baru. Mak. Mak tolong Ita, Ya. Dah. Banyak kamu sabar. Barang-barang kat dapur tu pun banyak yang dah habis. Saya pun tak tahulah Mak nak cari duit dekat mana nak beli barang untuk buat mula berniaga. Mak pun tak tahulah macam mana. Mak, apa kata kalau kita berniaga cari duit daripada rumah? Macam ni, Mak. Sekejap, Mak. Ni daripada rumah ni, Mak. Boleh tak? Ni macam ni, Mak. Tak ada apa, Mak. Jap nak cuba-cuba, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Assalamualaikum. Aduh, tengok. Assalamualaikum. Kak Ita, nak cakap macam mana? Sekarang ni Kak Ita tengah nak buat, ni nampak tak? Ini nak buat ni, bahan-bahan laksa Johor. Lepas tu, betul lah kot. Ni bergedil. Bergedil. Kejap. Akak nak tunjuk kot laksa. Sabar tau. Ni kuah dia, nampak? Ini mak akak. Mak Amai. Okey. Sambung balik. Kau pernah makan tak laksa Johor? Pernah tak? Pernah? Kok lah ada orang nak order. Marilah. Boleh tapi kena wasabi akak lah. Cuma sekarang ni agak terhad sikit. So akak boleh hantar yang dekat-dekat ajalah. Okey, wasabi tau. Okey, bye. Terima kasih. Ni okey, kakak tunjuk sekali lagi. Okey, ni laksa dia. Mi dia lah kiranya. Ni bahan-bahan dia belum potong lagi. Ni bergedil pun ada juga. Okey, kalau nak wasabi akak. Dekat nombor yang kat pin tu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Mak! Ya? Aduh. Alhamdulillah. Masuk.
Mak, ada 38 order, Mak. Ramai ke? Ramai. Mak, tapi masalah Nita tak reti nak buat rasa Johor ni macam mana, Mak? Mak, sinilah. Tapi masalah Nita tak reti nak buat rasa Johor ni macam mana, Mak? Ya. Mak, tengok ni, Mak. Tengok ni, Mak. Tak nampak. Mak, Nita tak reti nak buat rasa Johor ni macam mana. Mak boleh ajar Ita tak? Apalah, mak ajarlah nanti. Mak ajar Ita, Ha. Dengan bergedil ni sekali. Ya betul. Ini dah siap dah. Belum, tak boleh belum. potong lagi. Tak boleh potong lagi. Potong dulu. Kacang, timun. Ya Allah, terima kasih. Betul-betul. Mak ajar Ita, Mestilah. Jangan risau. Nanti mak ajar. Ya? Ni nak potong apa ni? Mak tanya Ita pula nak potong apa. Tanya mak cakap mak nak ajar Ita. Ya. Alamak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama ni menunggu. Apa hal kak kata urgent sangat ni? Kau dah berhenti kerja kan? Ya, tapi sabarlah tengah cari kerja lah. Bagus. Macam tolong hantar rasa-rasa pergi dulu boleh? Tak payah berkerut sangat muka tu. Nanti akak kira lah macam mana. Okey. Alamat semua ada komplit. Dah ada dah. Nanti akak WhatsApp. Rafiq hantar pergi selatan, akak hantar utara. Dah, ambillah sekarang. Dah kan? Boleh tak? Boleh. Ya? Kau nak buat ke mana pula? Sana. Sorry. Hai, itulah tengah-tengah hari buta tidur. Dapur dengan luar balik pun tak tahu mana. Ya Allah. Cepatlah sikit. Ya. Dah. Lambatlah kau ni. Alhamdulillah rezeki hari ni, Mak. Alhamdulillah. Nafiq. Ni rezeki Afiq untuk hari ni. Terima kasih kak. Esok Rafiq nak hantar lagi. Mestilah. Okey, Rafiq balik dulu ya. Mak, kak. Elok-elok tak bawa motor. Ya. Toh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Mak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Mak. Alhamdulillah. Mak ni untuk Mak punya. Kalau nak pakai dulu pakailah. Mak tak pakai duit pun. Ambil, Mak. Tak apa. Kalau tak cukup nanti kita cakap dengan Mak. Tapi banyak sangat ni. Tak apa. Kita ada lagi ni. Cukup ni, Mak. InsyaAllah. Ya. Iyalah. Terima kasih tau, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak cukup nanti kita minta lagi insyaAllah ni, Mak. Iyalah. Terima kasih, Mak ya. Langit nan cerah, terang cahaya, sejuk terasa, tenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda ceria, gembira. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ni Cik Zurita. Pagi Kak Ita je. Kenapa ya? Nak order laksa ke tahu bergedil? Tak. Saya memang customer akak. Tapi hari ni tujuan dia lain sikit. Tujuan dia lain. Adik, jangan macam tu. Berderau darah Kak. Kenapa ya? Bukan macam tu, Kak. Akak ibu tunggal ke? Betul, Ibu Tunggal. Dah kenapa pula, Dek? Adik jangan macam tu, Dek. Kenapa ni? Oh, macam ni, Kak. Apa kata akak datang ke Mawid? Mawid?
Apa pula mawib tu? Baitul Mal tahu tak Kak? Tahu sebab anak akak yang suruh belajar kat situ. Oh, mawib. Ya. Kenapa? Tahu mawib tahu. Taklah. Mungkin Kak Ita perlukan apa-apa bantuan ke? Bantuan? Mawid ni dia sentiasa ada untuk nak membantu. Oh, ya. InsyaAllah. InsyaAllah nanti akak ke sana ya. Datang ya Kak? InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan si Adam ni? Telefon. Apa semua? Takkan nak kenakan aku, takkan nak mainkan aku. Tapi apa pula tujuan dia nak mainkan aku? Ya Allah, bersyukur aku dengan kecekalan yang Engkau bekalkan. Ketika aku berdamai dengan takdirku, barulah aku nampak jalan sebenarnya yang harus aku aturkan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum. Boleh saya nak jumpa dengan Cik Adam? Boleh? Okey. Kak Ita. Ya, Kak Ita. Cik Adam. Oh, Cik Adam. Kita makan dalam. Ya. Terima kasih, Tuan. Ya. Sila. Saya ni bagi keseluruhan sikit kepada Kak Ita. Sebab saya dah pernah rasa Kak Ita, dah pernah tengok Kak Ita. Kat Mawid ni ada banyak jenis bantuan untuk nak bantu orang-orang macam Kak Ita ni. Antara dia contohnya macam ni. Kak Ita boleh apply untuk kluster ekonomi. Bantuan untuk memulakan perniagaan lah. Banyak tak kena bayar, Cik Adam? InsyaAllah mampu lagi Kak Ita. Alhamdulillah. Ini kiranya inilah ya, Cik Adam, kluster ekonomi ni. Ya, betul. Bantuan insentif modal perniagaan. Untuk memulakan bantuan perniagaan Kak Ita lebih berkembang lebih inilah, banyaklah. Nanti kalau ada apa-apa khusus, pihak Mawid akan menghubungi Kak Ita semula lah. Mahal tak kena bayar? InsyaAllah tak ada apa yang nak kena bayar pun. Alhamdulillah. Terima kasih, Cik Adam. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Tadi Wari datang. Dia nak apa, Mak? Dia bagi duit kat anak-anak kamu. Kenapa dia terus bagi dekat anak-anak? Entah. Dia bagi berapa, Mak? 100 agaknya. 100 je? Melampau dia ni. Ita nak call dia lah, Mak. Dah lah tu. Lain kali dia bagi lagi. Mak kamu suruh bagi 300 seorang, Mak. Bukannya 100 seorang. Mak takut nanti dia... Dia pukul Ita. Mak takut yang itu. Mak jangan takut, Mak ya. Ini bukan Zanita dulu. Zanita sekarang yang tak pernah dia pijak lagi, Mak. Melampau lah dia ni. 300 dia bagi 100, Dah. Aku tak kira, Wari. Hei, itu bukan duit aku tau. Duit anak aku. Engkau tak nak kan kalau aku pergi office engkau tak nak kan? Kau tak nak kan? Kau takut kan? Wari, lepas 5 minit aku letak telefon ni, aku tak peduli. Engkau terus masukkan duit dalam akaun aku. Tak ada hold, tak ada hack. Macam ni kan? Tahu takut. Pandai masukkan duit ni. Tahu pun takut. Patutnya aku macam ni dulu. Tak ada kena pijak-pijak. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya aku tak ada jodoh dengan dia. Alhamdulillah, syukur.
Kak Ita. Cik Adam. Macam mana sekarang? Alhamdulillah, Mawik banyak sangat bantu akak. Lepas akak kusum ni boleh jumpa saya kat atas. Mungkin boleh apply untuk bantuan lain ke? InsyaAllah. Cik Adam, akak masuk dulu ya. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Korang tengok ni. Kuah dia Alhamdulillah. Akhirnya Kak Ita dah pandai masak laksa Johor. Masya Allah korang. Cuba tengok kuah dia. Nampak? Nampak tak kan dah? Nampak tak kuah dia? Ya Allah. Akak nak makan. Takkanlah tidak kan? Kejap korang tengok tau. Nampak ni? Lepas tu, dia ada sambal belacan dia juga. Ni, kita tuangkan dalam ni. Sedap. Masya Allah. Kurang pekat kuah dia. Okey, pada siapa-siapa yang nak laksa Kak Ita, jangan lupa wasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau nak, jangan lupa DM tepi. Wasabi. Bye. Terang cahaya sejuk terasa, kenang bahagia, sinar mentari kian menjelma, tanda